Okey, untuk bahagian yang ketiga adalah dengan niat untuk menarik buang, menarik buang semua gangguan-gangguan tadi yang berada di dalam tubuh badan kita, ataupun dipanggil juga ruqyah mandiri putaran tawaf. Bacaan yang sama tu juga, kalau boleh kita ulang baliklah bacaan tu. Al-Fatihah, Ayatul Kursi, 3 kul dan juga selawat, kemudian ditiupkan pada tapak tangan. Cuma untuk dalam sesi kelas ni, di awal tadi bahagian pertama saya dah baca full. So untuk bahagian ketiga ni saya tak baca lagi dah. Saya cuma sambung di bahagian niat sahaja. So baca semula, baca daripada awal Al-Fatihah, Ayatul Kursi, 3 kul. Kemudian ditiupkan pada tapak tangan dengan niat, ya Allah ya Tuhanku, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan keberkatan aku membacakan ayat-ayat Al-Quran tadi, aku berniat ya Allah untuk menarik keluar semua gangguan-gangguan jin yang berada di dalam tubuh badanku. Aku nak tarik keluar semua gangguan-gangguan jin yang berada di dalam tubuh badanku. Aku berniat untuk menarik keluar kesemua gangguan-gangguan jin yang berada di dalam tubuh badanku. Tiup pada tapak tangan. Okey, kemudian sekali lagi kita baca di, kalau kita sakit kepala, kita baca di kepala sambil kita pusing-pusing dengan niat untuk kita tarik buang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Okey, tadi di bahu pun kita sama juga, niat untuk tarik buang semua gangguan-gangguan yang berada di bahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tadi saya kata kalau kita ada berdesing di telinga, kita sapu di telinga lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita baca sambil dengan perbuatan kita menarik-narik. Mudah-mudahan kalau ada gangguan di telinga tu, kita tarik buang. Bila kita perbuatan tarik ni, tak semestinya kita rasa kita tarik jin tu, tak perlu pun. Ianya cukup sekadar perbuatan dan kekuatan niat kita. Cuma kalau ada kes, misalnya untuk tambahan juga lagi, kalau pesakit tu dia ada masalah terbuka hijab, nampak gangguan jin, maka kita buat mandiri tadi di bahagian mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, di bahagian mata tadi. Kalau kita sakit di bahagian perut tadi pun sama juga, kita ulang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Okey, semasa yang kita buat ni, kita buat mengikut tempat-tempat yang kita sakit. So kalau kita sakit di bahu, kita sambil kita baca juga lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sambil-sambil kita baca, sambil kita tarik dengan niat untuk menarik buang gangguan tadi. So dia kena seiring bacaan yang terbaik bersama dengan
perbuatan kita menarik, insya-Allah akan menguatkan kekuatan niat kita untuk menarik buang. Okey. So tadi apa yang saya ajarkan tadi adalah dengan bacaan asas Al-Fatihah, Ayatul Kursi dan juga 3 khul dan selawat. Tapi tuan-tuan boleh tambah apa-apa ayat lain. Mana-mana ayat lain yang tuan dah hafal. Kalau boleh baca ayat Afasibtum lebih baik. Kalau boleh baca 3 ayat pembatas sihir, itu juga terbaik. Masya-Allah, tabarakallah. So bergantunglah atas hafazan masing-masing. Kalau rasa tak pandai nak baca ayat Quran, tak hafal ayat lain, baca yang ringkas-ringkas sahaja. Al-Fatihah, Ayatul Kursi dan 3 qul. Andai kata ada yang memang tak hafal Ayatul Kursi, tak ada masalah. Dengan Al-Fatihah saja pun boleh buat. Dengan bacaan Al-Fatihah kita baca, kita tepuk-tepuk. Dengan bacaan Al-Fatihah kita tarik-tarik. Okey, saya pun dah rasa nak sendawa dah ni. Okey. Dengan ini saya mengijazahkan kaedah amalan ruqyah mandiri ini kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk amalan seharian, dan tuan-tuan juga insya-Allah dibenarkan untuk mengajarkan kepada orang lain, nak mengajarkan kepada anak-anak, anak buah dan saudara. InsyaAllah boleh diamalkan. Dengan ini saya mengijazahkan amalan tersebut kepada tuan-tuan dan puan-puan.